Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cahaya Imani dari TV PSS SK Parit Mahang dan kini saya berada di PWTC Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Bersama saya sekarang ialah penulis buku remaja dari syarikat penerbit Bring, iaitu Aman Wan. Antara buku karya beliau ialah Juvanahis dan Diam-Diam Pelik. Assalamualaikum dan hai bang. Apa khabar? Hai, saya Iman. Apa inspirasi utama Abang Aman dalam menghasilkan karya-karya abang? Okey, inspirasi abang untuk nak menghasilkan karya-karya adalah daripada isu semasa. Bila kita tengok isu semasa sekarang ni kan, ada banyak jenayah yang berlaku. Jadi Abang Aman seorang yang sangat sukakan cerita thriller. Jadi kita tak nak buat cerita thriller yang membuatkan orang lagi buat jahat. Kita nak buat cerita thriller yang membuatkan keinsafan kepada pembaca. Sebab itulah bila abang menghasilkan Juvanahis yang mengisahkan tentang seorang guru yang dikecam oleh penduduk kampung kerana dituduh mencuri. Jadi abang nak buatkan cerita tentang keadilan. Begitu juga dengan Diam-Diam Pelik, tentang orang yang terlampau baik dengan orang sehingga kan dia tak peduli pun dipijak. Jadi adakah itu perkara yang bagus atau tidak? Jadi abang letakkan isu sosial itu di dalam karya-karya abang supaya memberi pengajaran kepada pembaca. Apakah harapan Abang Aman terhadap sambutan karya yang dihasilkan? Okey, sambutan Abang Aman terhadap karya Diam-Diam Pelik dan juga Juvanahis ini adalah supaya mereka yang membaca akan dapat pengajaran dan juga dapat memberi impak dalam hidup mereka. Sebab sebelum ini kami di syarikat Blimbos yang Berhad, ramai yang datang yang pernah bagi tahu yang Abang Aman, kami membaca buku Basikal Lajak dah rasa terus tak nak lagi buat basikal laju-laju. Kami baca novel ini, terus tak nak lagi rasa derhaka kepada ibu bapa. Jadi itu adalah satu kejayaan kepada kami lah sebagai penulis buku. Jadi kami berharap dengan karya-karya yang terutama sekali Diam-Diam Pelik dan juga Juvanahis ini dapat memberikan impak yang bukan sahaja pada ketika waktu membaca, tetapi sehingga mereka dewasa yang mereka akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah harapan abang sebagai seorang penulis buku. Terima kasih atas kerjasama dan maklumat menarik yang diberikan. Sama-sama. Itu sahaja daripada saya, Cahaya Imani, untuk TV PSS SK Parit Mahang.